sesi yang seterusnya ni mungkin lebih hangat lagi, ya, yang tengah berlega-lega dalam grup WhatsApp kita ni tentang isu JPJ, Jabatan Pengurusan Jalan Raya, yang mana isu ni dah lama ya dibangkitkan masa mula-mula terjadinya, iaitu timbulnya fungsi untuk memperbarui insurans dan takaful kenderaan di apps MyJPJ. Persoalan ni memang terus dibangkitkan oleh ahli, sebaik sahaja aplikasi itu, dalam aplikasi itu ada. Dan kita pun dah maklum kepada ahli dan kita pun dah adakan perjumpaan rasmi dengan pihak JPJ berkenaan hari ini. Dan saya rasa topik ini sangat fresh lah daripada beberapa hari yang kita dah postkan laporan rasmi tu. Ambil peluang hari ini untuk Datuk elaborate lagi dengan lebih baik. Silakan Datuk. Okey, bila isu, senang cakaplah, Niltex ni. Bila isu Niltex yang berhad ni diberi priority dalam mula-mula tu kios, lepas tu dalam apps MyJPJ tu kami dah tak duduk diam lah. What happened is pada, tak silap saya, bulan 6 kami dah hantar surat, dah request daripada JPJ untuk berjumpa dengan Ketua Pengarah Datuk Edi. Akhirnya mereka bersetuju dengan berjumpa dengan Pewatap pada 18 bulan Julai, bertempat di Kementerian Pengangkutan JPJ Putrajaya lah. Kami punya concern kepada Niltex punya isu ni adalah ada 4 perkara. Satu tu isu monopoli. Betul. Bila this company being given opportunity, solely being given opportunity, maknanya dah ada unsur monopoli dalam bisnes ni. Itu yang kami highlightkan. Lagi satu, konflik kepentingan tak telus. Macam mana dia ni boleh dapat dipilih? Adakah open tender atau close tender kan? Betul. What is the prosedur yang dilakukan? Itu yang kami tanya dekat JPJ. Lagi satu, pasal Data Protection Act ni pun dah overrule, because you are giving it, your details you are giving it to a third party. Lepas tu yang paling penting adalah kesan dia kepada kepada takaful agent secara keseluruhan. Dan terbukti sebenarnya. You know why? Reason kenapa kita tak gembar-gemburkan masa mula-mula ni? Sebab Pewatam tak nak bagi free marketing. Masa dekat kios tu lagi dah kita dah jumpa dengan ni. Kalau kata dia dekat apps ni baru lagi. Kita masa dekat kios tu kita dah jumpa dah dengan ni. Kita highlightkan ini 4 perkara yang saya kata. Monopoli, konflik kepentingan, PDPA dan juga kesan dia terhadap industri itu sendiri. Kita dapat surat balasan daripada JPJ 30 Oktober dan kita tak terus highlightkan kenapa kami tak beritahu keputusan ni kepada you all. Sebab kita nak tengok impact dia. Bila dalam masa 3 bulan sampai sekarang ni 3 bulan. Memang terbukti business of Niltex tremendously menaik. Sebab apa benda tu dah jadi senang, dah jadi sinonim dengan pengguna especially Gen yang baru ni. Gen X, Gen Y Gen Z, Gen Alpha semua ni. They like it because this is the way how they communicate this time. Tapi kesan tu adalah kepada kita sendiri. Jadi Datuk, apa jawapan balas JPJ terhadap 4 perkara yang Datuk highlightkan pada mereka tu? Okay, ni saya rasa saya kena bagi pada adik-adik Pewatam ni secara fakta. Ada 5 perkara, 5 jawapan yang diberi oleh JPJ kepada saya secara bertulis, iaitu dia kata penyediaan perkhidmatan pautan portal insurans kenderaan dan aplikasi JPJ dan urus niaga pembayaran insurans adalah dilaksanakan secara teratur. Pelantikan sekat untuk menyediakan perkhidmatan tersebut dilaksanakan melalui proses yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. Syarikat yang dilantik ini tidak diberi hak eksklusif untuk melaksanakan perkhidmatan ini dan ia tertakluk pada syarat dan terma yang ditetapkan oleh JPJ. Dan ikat penyediaan perkhidmatan tersebut memudahkan orang awam melaksanakan urus niaga pembayaran insurans kenderaan dalam talian tanpa sebarang cas perkhidmatan. Betul lah, tapi yang kita punya argument adalah kenapa tak dibuka kepada semua? Kenapa kepada Niltex naik berhad? Niltex established tahun 2020. Betul. Dia tak ada basis on insurance. Yang takaful. Tak ada basis insurans pun, macam mana dia boleh jadi operators? Kalau you dalam IT industries and you don't have that experience. Lagi satu, kalau you perasan, dia dalam sistem tu dia akan bagi few quotations. Sebenarnya you layak untuk compare 2 saja. 2 konvensional dan 2 takaful. Kalau you tengok dalam sistem dalam apps JPJ ni, dia boleh paparkan almost, I think more than 5 lah. Jadi dia tak ikut guideline negara yang mereka tetapkan. Itu adalah license yang diberi kepada untuk perkara-perkara itu adalah untuk aggregators. Saya bertanya soalan tu balik. Do they have the license of aggregators? Dan jawapannya? Benda-benda macam tu kita kena jaga. Kita, macam saya cakap awal-awal tadi, kita ni agent, semua kita kena follow. CPD, CBC kita kena follow. Tapi, lagi satu, JPJ bersedia untuk mempertimbangkan cadangan daripada pihak lain yang berhasrat untuk berkolaborasi dengan JPJ untuk menjadikan perkhidmatan yang boleh membawa manfaat kepada kerajaan dan rakyat secara umum. Saya setuju benda ni, tapi masalahnya sekarang ni kita ada 874 hari, bisnes apa yang kita nak buat? Kalau kata bisnes tu boleh diserahkan kepada Pewatam untuk bagi benefit kepada ahli semua, saya okey je. Dan saya berserahkan kepada you all lah. Kalau ada perkhidmatan-perkhidmatan yang you rasa yang boleh beri impact yang baik kepada JPJ punya servis melalui Pewatam,
jom kita proceed. Kita buat. You cadangkan. Saya terima. Tapi biar benda yang betul lah. Apakah keupayaan Kuantam sendiri dan limitation Kuantam sendiri dalam menangani isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli ni, Datuk? Dia sebenarnya kita kena tahu kita ni NGO. NGO yang kuat bukan saja NGO yang jadi pendesak, yang jadi rebel kepada industri itu sendiri. NGO yang kuat adalah NGO pendesak yang mempunyai kekuatan internal. Baru boleh kita menyampaikan hasrat kita kepada pihak berkepentingan. Bagi saya lah, apa yang kita buat sekarang ni, kita dah lakukan. Tapi inilah apa yang kerajaan sekarang tengah buat. Kita boleh bagi kenyataan-kenyataan. Kenyataan-kenyataan kita simple. We don't agree. Dan contoh JPJ ni, kita kena follow the flow, tapi dalam masa yang sama, kita tetap dengan pendengar kita. Dalam masa yang sama, kita align kita punya ni dengan takkan voters, sampai satu masa they knows. Inilah yang kita cakap daripada awal. You all sepatutnya dengar. Saya tahu banyak adik-adik kita yang mendesak untuk kita buat sesuatu yang lebih rebel sikit lah. Tapi konklusi daripada isu JPJ ni, kan, saya boleh katakan jawapan JPJ tu tidak memihak pada kita lah sebenarnya. Hakikatnya tidak langsung memihak pada kita. Yang mana kita dia minta juga, kita dia minta untuk mereka tarik balik NILTAC daripada app tersebut. Itu saja. Kalau kata betul dia nak teruskan dengan nak memudahkan orang ramai, letakkan saja macam Haji Kodin kata apa? Letakkan takkan operator tu. Yes. Direct. Direct. Kenapa nak letakkan agent? Which is kita pun agent. Saya nak ahli-ahli tahu. Saya harap ahli tahu. Itu yang kita punya argument tu. Kenapa you tak deal direct dengan takaful operators and all the insurance company? JPJ ke, all takaful operators ke, maupun pihak-pihak yang berkepentingan should know apa yang kita tahulah, do on don'ts on us. Kita rasa ni dia. Dan kita akan tetap bagi input tu kepada mereka. Dan kita tak bersetuju. But if they want to do it, dan kita tak boleh cakap apa, kita tak boleh buat apa. Tapi dia tahu our stand di mana. Inilah isu yang terbaru. Dia baru maklumkan bermula 1 Februari tiada lagi road tax fizikal yang akan dikeluarkan kepada pemilik kenderaan kegunaan persendirian individu. Pandangan Datuk tentang isu road tax digital ni dalam masa yang sama kegusaran ahli-ahli Kuantam ni. Bercakap pasal road tax digital ni, actually kalau kita realise dia dah cuba implement benda ni 2023 Februari. Tapi masa tu sistem dia tak up to date lagi. Masih lagi ada hiccup banyak. Yesterday kot YB Anthony Loke dah bercakap sendiri dalam parlimen mengatakan JPJ is ready already on this digitalized. Maknanya dia semua pegawai-pegawai telah diberi sistem yang very efficient untuk detect segala-galanya pasal road tax. Dan dia beritahu it will be a smooth roadblock. Itu yang dia beritahu lah. Maknanya tak akan ada lagi roadblock yang tapi bagi saya lah we just wait and see. Just wait and see, because benda ni you can never know the system lah. Kena you buat roadblock dekat tempat-tempat yang tak ada connection. Jangan besok benda tu jadi menyusahkan balik kepada pengguna. Dan saya nampak yang sangat terkesan tentang isu ni adalah runner-runner. Saya rasa YB Binti Pangkutan kena ambil maklum juga berkenaan dengan income untuk runner-runner ni. Benda tu akan memberi impak yang sangat besar kepada runner. Ada juga isu yang kalau kita dilanggar oleh kenderaan, kita tak tahu jadi insurans road tax. Kalau dulu ada road tax dipamerkan yang di kenderaan. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Minta maaf, kita bukan kata kita nak menidakkan pembaruan-pembaruan yang nak dilakukan oleh pihak Kementerian Pengangkutan, especially JPJ. Tapi bagi saya lah until one day when benda tu diperlukan balik, please implement lah balik road tax hard copy tu.